Guys, awak tahu tak berapa lama masa yang awak kena ambil untuk praktis hari-hari kalau belajar main piano? 1 jam, 2 jam, 5 jam, 3 jam, 15 minit. Pentingkan kualiti, jangan abaikan kuantiti. Apa maksud dia? Mula-mula belajar, kena faham yang awak kena fokus kepada kualiti. Praktis yang singkat iaitu praktis sebanyak 15 minit sudah mencukupi kalau awak tahu apa awak punya plan dan apa awak punya prosedur. Okey, itu maksud dia dengan pentingkan kualiti. Okey, yang kedua, jangan abaikan kuantiti. Apa maksud kuantiti di sini? Kuantiti di sini maksudnya kuantiti awak konsisten hari-hari dengan waktu yang sama, tempoh yang sama. 15 minit sehari dengan prosedur dan plan yang tepat lebih bagus daripada awak praktis 1 jam sehari tapi tak konsisten. Jadi guys, kalau nak belajar dengan saya, nak tahu cara yang sebenar step by step saya susun beginner from advanced untuk mula belajar, boleh klik link di bio. Izinkan saya tolong awak untuk bagi nampak progres dalam masa yang singkat.